Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pihak-pihak yang berwajib yang mengeluarkan balak-balak ini dan mengeluarkan lesen pembalakan ini, ke manakah hasil balak yang telah dikeluarkan sehingga kami di Kampung Gusai ini tidak dapat menikmati jalan raya seperti mana penduduk di bandar. Sedangkan penduduk-penduduk di kawasan luar bandar yang jauh pendalaman dah merasai nikmat jalan raya. Kalau sahabat-sahabat tengok, hasil balak banyak dikeluarkan, tetapi jalan tabur batu pun tak boleh nak buat. Sahabat-sahabat tengok, masih lagi menggunakan jalan tanah merah untuk kami keluar ke Bandar Jerantung. Okey, sahabat-sahabat, cuba fikirkan dan renungkan untuk membantu penduduk pendalaman seperti penduduk Kampung Gusai ini untuk merasai nikmat jalan raya yang masih lagi ketinggalan. Okey sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat tengok hasil balak banyak keluar, tetapi ke manakah perginya hasil balak di kampung kami yang keluar sehingga kami tidak dapat menikmati jalan raya? Itu persoalannya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.